Hai guys, dengan ini kami ingin membuat satu pengumuman lah. Maybe korang pun ada yang tahu, ada yang tak tahu kot. Tentang ketiadaan Adan bermula dari episod ini. Sampai bila kita tak tahu. Sebab beliau dah penat. Podcast. Sembang sampai lebah. Hai, Assalamualaikum. Saya Rashida Samsudin. Saya Deep Alex. Saya Harith Zazman. Saya Dan saya Farhan Mazlan. Kalau korang tengah tengok ataupun dengar, maksudnya korang dalam podcast Sembang sampai libim. Alright. Oh yeah. Jangan risau, kerusi keramat ni masih lagi ada saya di sini. Oh, ini memang hari keramat lah. Ini kerusi keramat aku, bro. Oh. Ini kerusi keramat Keramat gua. tu rumah parent aku. Rumah aku. Tu kau selamat. Keramat gila. Keramat dengan selamat kan tak jauh. Betul juga. Oh. Welcome back. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada Selamat anda. Hari Raya guys. Ya, selamat Hari Raya Aidiladha. Ini apa orang cakap tepat-tepat Tepat-tepat. Episod ni keluar Raya Haji. Raya. Kebetulan. So, semua orang Kebetulan. tengah sembelih lembu lah. Malam. Oh, dah keluar. Dah balik. Malam. Oh, dah Oh, cisuk. kita raya hari ni ya kayaknya. Kita raya hari ni. Kau tak ismail raya tadi? Oh, pergi. Tak balik kampung pun? Aku plan tak Balik tak? kot, tak balik. Tak balik? kot. Awak Tak tak balik. tak balik. Saya mak menangis kat rumah. Mak Tak, nak tuduh Siti Khadijah je. Aku dah call mak aku cakap, mak cik nak balik boleh? Jangan balik. Oh, duduk lama-lama betapa. Itu macam poli. Oh ya ke boleh? Aku ingat arahan, suruhan. Oh, so anda duduk je lah. Sebab tuan tak balik Aku rasa tak balik kot. Tak balik Ya. Sebab hang malas sebenarnya nak korbankan lembu tu kan. Bukan, selalunya kalau balik ni sebab cuti sekolah kan. Jadi Apa alasan hang jam dengan hang nak jumpa mak hang time raya? tak adalah, bukan jam. Aku selalu prefer aku balik time tak jam. Bukan time yang tak Bukan maksudnya ada hari raya ke, bukan hari yang cuti lah. Ya. Selalunya aku balik ya. bukan hari cuti. Yeah. So mak aku faham lah. Mak hang faham. Ya. Mak hang faham kan. Tapi nak tarik balik tak? Tarik balik Tarik. masa orang kata masa trailer lah. Trailer dengan awal-awal tadi. Asal kau buat intro macam tu kan? Kau tak nak aku dalam ni ya? Bukan Pak An tak nak, aku yang tak nak. Asal kau tak nak case menu tu kan belum lagi. Bukan. Beberapa untuk kawan saya lah, Rush. Dia telah menerima beberapa komen yang macam komen yang Komen yang tidak membina lah. menimbulkan sedikit angry lah Oh. di dalam jati diri seorang Adan di dekat Adan, dan perkara itu membawa kepada uploadnya beberapa IG story yang berlatar belakangkan warna hitam dan juga teks putih berpanjang lela. Solidarity. Bukan. Why? Solidarity tu kalau macam ada kes-kes, tapi ni tak ada kes. Oh, okay, faham. And then adalah menimbulkan beberapa persoalan tentang kenapa dengan Adan burn out ke, Adan perlu rehat ke, Ada penat ke? Hai, mana ada istilah penat dalam hidup aku, bro. Wow. Pick up malam ni. Itu aku fikir dulu itu penat Sorry tu. Aduh, ya Allah. Tapi orang kata benda tu benda yang tak trailer tu, kita tak nak apa benda tu terjadi, tapi benda tu macam orang Membawa-bawa ke? takutlah kita nak ke situ kan. Nauzubillah. Kita orang tengok IG story Adan pun macam dan Asal relax tu. Kau tak tengok story aku? Aku tengok. Okay, aku tulis apa kat situ? Tulis macam morning guys. Keluang man. Jangan tengok digital keluar main seram tau. Tapi sebelum Adan spill apa-apa komen yang mengundang Murni. Oh, bukan, dia kurang murni lah. Komen yang berunsurkan mendatangkan amarah.
terhadap Rashdan ni. Kita boleh check tau. Dia pernah komen, dia pernah engage berapa kali dengan IG. Tak, dekat YouTube. Oh, YouTube. Dia pernah engage berapa kali dengan Sturk punya channel. Komentar. Dia ada tulis kat situ berapa komen dia dah tinggalkan. Satu tu je. Tapi memang untuk attack ke? Attack. Fire. Oh. Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala syafil anbiya'i mursalin Nama wa dia ala beri. alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gelak. Tak lawak. Tak lawak pun kan. Not funny. Mat. Not funny. Not funny. Dia macam ni tau guys. Orang yang kenal aku pun aku tak pernah untuk meluahkan atau bercakap apa-apa yang aku rasa personal untuk aku, apa yang aku rasa dekat social media. Bukan aku kan. Tapi ada satu komen ni daripada seorang hamba Allah ni. Komennya tidaklah menembak, tetapi Lebih kepada menembak. dia menembak yang pakai Silencer. Komennya Berbau, ada berbaru. berbau lah. Ada bau sikit lah. Sekejap, nak kentut sekejap. Sabar. Dia ada berbau yang macam, tidaklah aku menyalahkan, cuma komennya berbunyi macam dia just bagi pendapat. Pendapat ke Dia pandangan? Dia cakap pandangan Pandangan, tapi dia pendapat kan. Pendapat. Okay. Dia memberi pandangan macam Adan sebagai host boleh tanya Fik, spesifiknya adalah Fik ya kan. Boleh tanya Fik sebab ini yang komen dia yang dia cakap sebab semua tahu Fik sekarang adalah seorang yang pendiam. Macam mana kau tahu? Macam mana kau tahu? Sorry aku tak habis. Marah tu. Sorry teman. Macam mana kau tahu? Kau tidur sebelah dia ke? Tak kan? Tenang. Masih. Amma bak. Abah. Fik seorang yang pendiam. So dia cakap, Anda sebagai host tanyalah Fik yang macam, apa pandangan Fik? Apa pendapat Fik tentang benda ni? Apa pendapat Fik tentang benda tu? Apa pendapat Fik tentang benda ni? Komentar yang dia tulis tu panjang lah. Panjang tak? So dia suruh aku sebagai host tanya pendapat. Dan dia cakap sebab tengok daripada reaksi Fik, dia tu ada banyak pendapat yang dia nak sampaikan. Macam tu komennya. Faham. So soalan aku masih lagi sama. Macam mana kau tahu? So Kau tidur dengan Fik ke? So aku past few week ni emosi aku agak tak stabil lah. Aku agak penat sebab time raya sampai sekarang memang aku tak ada rehat mana-mana, tak ada pergi mana-mana, apa semua tak ada lah. So bila aku dapat komen yang macam tu, aku emosi sedikit. Emosi di mana Memberi kesan lah. Kesan lah sikit. Sebab aku rasa macam, aku rasa komen ni bukan membina, komen ni bukan nak mengajar, bukan nak nasihat. Sebab aku rasa komen ni nonsense. Bila semua kebanyakannya yang tengok lah kan, kita based on siapa yang tengok, dan kita pun pernah bincang sebelum ni, platform ni semua boleh bercakap. Maksudnya tak perlu pun aku tanya, apa pendapat kau Betul. Adib, apa pendapat kau Adib? So maksudnya kalau kau diam, kita faham lah. Faham. Sama ada kau tengah cuba adapt apa yang kita bercakap, ataupun Yeah. kau tengah cari topik untuk kau sembangkan. So bila aku dapat benda macam tu, aku rasa macam kau nak ajar aku ke? Dia boleh tambah sikit. Silakan. Sikit janji Dia janji. Sebab aku rasa mungkin yang si komentar ni tak faham apa yang kita buat. Yeah. Bagi aku, dia ingat kita ni formal ke? Kita formal satu benda. So maksudnya kalau dia kawan si komentar dia dengan kawan, kalau kawan tak mau cakap, takkan kau nak tanya kau dah berapa pendapat kau? Faham tak? Mai. Dia bagi akulah, kita ni memang sembang santai punya konsep. So harap dia faham lah kot. Dan aku reply. Aku pun reply cara baik. Aku agak tak selesa dengan komen macam ni, seperti kau kenal lagi kawan aku daripada aku. Aku cakap dan aku reply. Lepas tu ada orang komen lagi cakap, saya setuju dengan statement yang dia kata Fik sekarang seorang pendiam apa semua. So time aku nak WhatsApp nak reply tu pula, Pak An WhatsApp aku. Dan aku hide sebab dia faham. Dia faham benda tu. Dan aku hide tak apalah kau hide. Sebab tu aku agak emosi sikit waktu itu. Sebab aku rasa macam, apa kau ni kan? Sebab kita tahu macam mana nak handle benda ni. Kita bukan buat semalam. Dan
Dan janganlah rasa macam yang terpaling, oh dia ni diam mesti dia jadi macam ni, oh dia ni diam mesti dia jadi macam ni. So aku explain kat situ, kau kena faham. Satu hari kadang-kadang kita bukan shoot satu episod. Satu hari kadang-kadang kita shoot 4 episod, 3 episod. Of course lah ada satu masa tu orang ambil masa untuk berehat kejap dan nampak dia macam diam. Kenapa kau nampak aku macam maybe aku macam banyak cakap? Sebab aku kat sini, aku kat tengah. So faham kan benda tu. So maybe ada time juga bila aku kena macam tu, ada yang aku rasa macam, oh sebabkan dia diam, sebabkan dia penat, terus korang assume, oh dia ni seorang pendiam, dia ni ada pendapat. Kau ingat tak penat ke duduk kat tengah ni? Betul. Apa betul? Kau ingat tak penat ke duduk kat tengah yang kadang-kadang kita menjadi seorang adan dengan senang ke? Kau ingat senang ke? Kadang Adan pun nak duduk sana. Aku pun nak duduk sana. Ada tak pernah duduk sana. So aku tak kisah pun benda tu. Aku faham je benda tu. Tapi bila dapat benda-benda macam tu, ya aku rasa macam mungkin emosi aku pun tak stable dan aku agak sedikit koyak. Dan sebab aku pula bukannya jenis orang yang jenis meluah ke apa. Aku bukannya jenis nak meluah kat IG. Aku rasa korang ni apa-apa semua. Cuma masa tu aku tanya wife aku tau. Macam, tak best lah you rasa okay ke kalau I nak try meluahkan perasaan ni dekat social media? Tapi I takut orang salah anggap. Aku tak suka. Dia cakap, you post je. Kadang-kadang diorang ni mungkin patut tahu apa yang kau rasa ke, apa yang kau ni ke, supaya mungkin dengan you dapat balik semangat tu, maybe you okay untuk buat balik. So aku pun try lah. Aku macam, lama gak aku ambil masa sebab aku tak biasa tau benda-benda ni. Aku tak biasa nak luar kat Twitter lah. Kenapa aku distress lah, depressed lah, apa benda dia. Aku tak erti bang kan. Aku tak erti. Melainkan kalau ada tiba kawan aku datang rumah, aku stress lah. So kita boleh borak kan. Nak man to man talk macam tu lah. So aku cuba, and then aku post benda tu, dan aku dapat banyak sangat DM yang aku sendiri tak expect orang sangat-sangat bagi semangat, positive vibe. Dan aku rasa itu bukan sahaja untuk aku, tapi untuk podcaster sendiri. www gangster. Thank you so much guys for the support. Sangat banyak Deep. Padahal aku tak reply DM aku. Banyak. Aku dapat dekat 100 lebih. 100 lebih dengan yang message private, yang message yang kena approve satu tu kan dekat 20-30. So aku pun terkejut tau. Macam biasa kalau kau pergi luar negara ke, kau ada event ke, baru kau boleh dapat benda-benda macam ni kan. Ini macam dengan kan background hitam dan ayat saja. Wow. Views mesti mencanak. Menconak. Kau bayangkan kau letak wallpaper gambar pokok, lepas tu ada lagu sedih. Fan, actually aku buat Fan. Kalau kau perasan ada satu story tu ada lagu kan. Sebenarnya aku dah letak pantai, dah ada pokok satu kat situ. Tapi aku macam dia macam alamak, macam tak kena je. Macam tak serius je kan. Kontes dia adalah Adan punya, orang kata IG story tu nampak lebih syahdu lah. Lebih syahdu lah. Lebih orang kata lebih menusuk ke jiwa dan raga. Pokok tepi jalan pun boleh. Aku dapat banyak Fan yang macam lupakan dorang ni semua, kita orang gangster ada dekat belakang. Korang ni ada sampai yang komen dekat aku yang cakap, korang ni banyak membantu aku dulu didiagnose depression. Lepas tu aku ingat ayat dia, boyfriend aku tinggalkan aku, lepas tu aku kena pindah Australia lah, sama belajar apa semua. Tapi sebabkan tengok podcast korang, aku rasa dekat dengan ni. Thank you guys, jangan stop semua. Okay best. Maksudnya benda ni bukan hanya untuk engkau saja, dan dia sebenarnya membantu orang lain juga. So, dapat banyak gila komen-komen yang positif. So aku nak cakap terima kasih lah. Itu je aku nak cakap terima kasih. Sebab diorang ni banyak yang silent view tau. Betul. So kalau contoh lah kan, kita tak nampak, tapi bila jadi benda ni kita nampak rupanya ramai juga. Bukan ramai lah, ramai support, bukan aku lah. Kita semua ramai gila bro support. Sangat-sangat ramai. So aku nak cakap unexpected kan. Unexpected sangat. Aku sangat terima kasih lah. Sebab aku memang aku appreciate sangat. Sebab memang minggu lepas aku agak down sikit. Aku agak koyak. Emotional roller coaster lah. Emotional roller coaster bagai semua. Terima kasih kepada korang juga yang dia ibarat macam Adan berada di lembah kelang. Bukan lembah kelang. Jangan sebut lembah kelang. Lembah gelap Lembah gelap lembah hitam. Ibarat Adan nak tenggelam dalam tu, korang ni
macam campak tali, campak pelampung. tarik ada naik. Diorang lebih kepada campak tali sebenarnya Fan. Sorry lah. Diorang terjun sebenarnya. Sap naik bangang. Sambil mencarut. Naik bangang. boleh je. Sorry tu. Macam naik bodoh jangan Diorang terjun lah. Aku pun tak sangka. Tapi aku tambah banyak Sila tambah banyak. Tambah banyak, jangan sikit, tambah banyak. Tambah banyak So macam kita pernah cakap dia sebelum ni, podcaster ni adalah safe space untuk kita orang semua. Ia macam orang kata escape from reality sekejap bagi kita orang. Macam ada ni yang kerja 9 to 5. Boleh kata 9 to 5, weekend pun kadang dia kerja. Adib kena hadap problem sendiri. M dengan problem dengan fam lah, apa dia tak suka kena bully lah katanya. Kau kena bully. Dia pun dah dapat 40k subscriber dekat YouTube. 40k subscriber dekat YouTube. 40k subscriber dekat YouTube. Congrats M. Kau beli lepas tu? Dengan Harik ada Feral lagi nak kena jaga kat rumah. Lee Ammar lagi. So podcaster ni shooting session yang hanya sehari kita ambil dalam masa sebulan sekali je kot. Boleh kata macam tu lah. Ia merupakan escape from reality sebentar. So ia basically macam nak stablekan emotion kita balik. Kita jumpa kawan-kawan, borak uha-uha. Sebelum record tadi dah borak macam-macam. Kita record ni borak lagi. So make it a safe space untuk kita dan juga untuk anda yang mana nak escape dari korang punya orang kata apa, depression, kalau ada emotional stress ke, ada banyak kerja assignment ke. And layan je lah. Layan secara santai dan juga tak payah kot nak ajar itu ini, ajar itu ini. Tak perlu nak orang kata apa, nak orang kata nak tukar karakter Adan lah. Adan dah macam ni. Kita masing-masing ada karakter masing-masing. Betul. Kalau mungkin ada penonton yang tak berkenan dengan karakter kita, mungkin ada banyak lagi podcaster yang korang minat. Boleh tengok yang tempat lain juga macam tu. Setiap podcast ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau macam Adib sendiri pun saya tahu dia tak baca komen, tapi saya sebagai orang yang selalu scroll jugalah komen ni, ada komen yang mengatakan Adib ni tak relax, Adib ni tak ni apa lah semua. Ada orang cakap itu ke? Sorry relax. Aku besok tak baca komen lah shoot. Tengok hati aku tisu. Sabar dik. Betul. Tisu. Miss tisu. Tisu. So Adib dengan tak relax dia, Adan dengan baran dia, Fit dengan pendiam dia, Harik yang ada. Itu aku suka buat ayam tu lah. Kau tak tengok story Faham dengan apa? Kau tak tengok story, ada orang edit Harik gelap macam ayam. Ayam serama tau. Nanti aku nak tengok. Aku sebagai researcher lah. Researcher. Instrument. Senang pula. Aku assistant lah. Aku dah paling relax ni. Korang boleh, maybe M tak cakap kat korang, tapi saya sendiri cakap tolong stop cakap M handsome sebab dia tak suka benda tu. Dia rasa tak selesa. Dia rasa M sangat tak selesa. Orang cakap dia cute. Jangan cakap M cute ke apa. Lepas tu jangan buat story M banyak-banyak sangat, dia tak selesa. Dia tak suka repost story ni kan. Dah takut nak gelak. Kau tak payah kacau gelak dia situ. Kau ubah karakter aku tu. So itulah macam best kan, tengok masing-masing perangai masing-masing macam ni. So tak dikira jadi macam, let's say macam boleh kurangkan tengok Adib banyak sangat tak, sebab macam dia kurang selesa lah. Contoh orang komen macam tu kan. Padahal Adib macam aku tak tahu pun. Macam contoh ada Adib yang macam clutch, ada Adib pola tahu. Take it lah. Layan je lah. Ya, betul. Rasanya best juga tengok adik pelatau, ada adik clutch. Best je. So orang kata, kalau macam, sebab kita tak cakap pun kita ni pakar apa-apa pun. Kita tak ada pun bawah tu
pakar IT, pakar teknologi, jago sukan, jago sukan negara. Tak cakap pun. Itu lagu kan. Itu lagu. Itu lagu. Oh, ya ke? Lagu. Kita tak claim apa pun. Kita cakap kita hanya nak borak santai, sembang sampai lebam. Itu ada yang lebam ke Jagi? Betul lah, aku betul dia. Jadi itulah, takut jugalah bila ada dapat komen-komen yang macam apa orang cakap, Meruntuh meruntuhkan dia punya moral apa semua. Sebab Adan ni dalam podcaster dia sebagai anchor SPM. Betul. SPM tu lain tu. Cerita Anchor being orang cakap. Aku Dayan. Dah kahwin. Kau kat sini apa main? Dayan dah kahwin Aku. Oh kau. Okey, Dayan. So siapa Adan tu tanpa podcaster? Ya doh. Terbalik. Adan terbalik. Sekali. Siapa podcaster tanpa Adan? Cakap betul tu. Adan tanpa podcaster. Terbalik. Kau Macam dah Adan ni jelaskan. Aku dah ada. Tak, maksudnya Aku dah blushing tu. siapakah podcaster tanpa Adan? Kalau dia kalau terbalik tu macam jujur aku cakap, tak ada kalau podcast hang tak ada dan. Podcast ni dia bergerak dia lain sikit. Ya. Vibe dia lain. Dia Aku bukannya ingat tak tu. jadi, tapi vibe dia lain sikit. Betul. Tak sama lah. Sebab apa? Kau nangis sekarang? Aku tak pernah nangis dalam podcaster. Pernah aku pernah Betul, sebab apa Podcast yang tak cakap macam tu? Sebab banyak je podcast-podcast lain yang nak serap dia masuk jadi orang kata main main panel lah orang cakap kan. Tapi M pilih podcaster tu. Betul. Sebab aku rasa lebih secure. Kan? Rasa macam family kan sini? Rasa family. Rasa macam aku boleh bebas mengeluarkan benda-benda bodoh. Freestyle lah, boleh freestyle. Dan aku rasa macam tak dijudge lah. Itu yang paling penting. Okay, asal aku rasanya Kau tunggu dia buat macam tu Dia bodoh tu. Terus tu Dan aku rasa jangan nangis lah. mungkin sampai sini saja lah untuk kita bercakap pasal education lagi. Aku rasa aku rasa enough is enough lah aku rasa. Sebab Faham? aku rasa orang tak faham apa yang kita sampaikan. Bukannya aku takut ada orang komen yang macam engkau je boleh bagi pandangan, kenapa orang lain tak boleh bagi pandangan? Sebab aku rasa orang mengolah dan menyalah faham apa yang kita cuba sampaikan. Mungkin sikit ada juga yang dapat katanya dia terlampau mendalam sangat tau komen tu yang macam Mike. Kenapa nak kena belajar sedangkan kau cakap for future, tapi confirm ke untuk future? Maksudnya macam baik kau buat yang benda lepas kau habis belajar pun gaji kau 3,000. Baik kau buat affiliate. Baik kau buat affiliate apa semua benda tu kan. So aku just rasa sedikit Kau merajuk tak adalah merajuk. Aku rasa cukup aku cakap pasal benda ni. Tapi untuk aku dan aku rasa ini macam mana kita start pun adalah kita memang set up kita punya podcast ni adalah jom kita duduk, jom kita just borak je. Orang lain nak dengar, orang boleh dengar. Orang lain pun ada pandangan diorang nak bagi, silakan, tak kisah. Tapi ini adalah pandangan kita. Kau tak boleh nak cakap mungkin kita orang salah juga, tapi kita orang akan belajar juga benda tu. Tapi cara diorang bercakap tu bagi aku yang macam ini aku tak cakap ni macam ni. Itu yang buat aku rasa cara olahan Aku olah luar konteks aku tak cakap pun benda ni. Sebab kadang-kadang aku rasa salah ke nak suruh orang belajar dan orang kaitkan dengan kenapa kau nak suruh orang belajar sedangkan lepas habis belajar gaji kau 3,000 kalau kau buat benda tak saya aku sampai fikir macam tu lagi kot kan. Dia letakkan tanda aras kejayaan tu dalam bentuk wang tu dah salah dah. Setiap orang kejayaan tu lain-lain. Betul. So Macam ada mungkin macam maksud ada ni macam ada yang cakap aku suka kucing. Habis macam mana dengan anjing? Kau tak suka anjing ke? Kau tak suka anjing ke? Anjing kan haiwan juga. Adakah dia fikir nak lahir jadi anjing? Tidak kan? Jangan tunjuk arit. Tak. Bukan arit. Kenapa kau kena suruh dia jadi kucing juga sedangkan dia aku cakap aku suka kucing je kan? Apa masalahnya kan? Aku salah ke aku cakap aku suruh belajar je kan? Kenapa aku nak korang nak kena fikir lepas belajar tu gaji kau 3,000, kau baik kerja Gibbs apa ni jadi Gibbs punya ni lah apalah itulah ni yang kan. komen kalau tak, yang the best part kita tak tahu belakang siapa yang komen, betul tak? Kalau yang komen tu budak-budak lagi itulah kau tunggulah 5 tahun lagi. Betul. Itu je cakap. Jangan delete komen dia. Sebab apa tahu? Sebab dulu aku tak faham apa bapak aku cakap.
nanti dah besar, nanti dah Betul ni, tu. nanti dah tu. Tumpang muda, ayat paling tak faham sikit. Tumpang muda. Faham tumpang muda tu apa? Apa tumpang muda tu? Okay, thank you. Sementara masih muda. Sementara masih muda. Oh. Tumpang orang Kedah cakap tumpang muda papa ayat. Tumpang muda papa. Bila dah tua kan. Tak ada lah cakap tua. Tumpang tua pula. Bila dah menumpang orang, ada yang menumpang. Bila dah berumur macam sekarang ni, baru faham tu benda macam tu. Sebab nasib baik masa dulu kita dengar nasihat orang tua-tua. Walaupun tak faham. Kita belajar, kita ni kita tu. Sedangkan masa kita belajar kita tak fikir pun kerja betul tak? Tapi sekarang ni belajar pun belum dah fikir kerja. Sekarang lain. So tak tahulah, mungkin for now aku rasa aku dah tak ready dah. Aku malas dah nak cakap pasal benda ni. Jangan macam tu. Jangan tengok lah, kita tengok next time ke apa ke. Sebab okey lah macam aku sini. Aku boleh hide semua komen tu kan. Sebab kadang-kadang aku rasa kita dah terlampau banyak buat konten yang yelah, stage challenge dah banyak. Betul. Kan? Dapur berapa banyak dulu lah kan. Kita duk huang-huang dah banyak. So aku rasa platform ni besar. Aku rasa platform ni besar dan aku rasa aku nak bagi balik. Terpanggil untuk kita bagi balik dekat orang apa yang boleh buat. So mungkin bukan orang yang sesuai kau nak cakap pasal benda ni apa semua kan. Nanti kan baik-baik tanya gaji kau berapa? Kau dulu SPMA ke? Okay. So aku rasa maybe tak tahulah, maybe kalau ada jadi lagi ke one day maybe kita boleh borakkan pasal benda ni. So for now aku rasa better aku tak payah aku dah cakap pasal benda-benda ni. Baik kita cakap benda yang benda yang fun, yang seronok, yang aku rasa semua boleh relate dan dah boleh bantu korang kalau korang tengah stres ke apa. Sebab at the end memang itu kita punya fokus kan. Betul. Fokus kita adalah untuk dengar, korang belah. Dengar, korang boleh belah. Kita borak pasal ayam mengawan ketak pun orang dah suka. Betul. Sekali-sekala kita nak juga cuba bidang lain macam bidang serius. Sekali-sekala kita nak juga orang kata bersua pendapat. Betul. Bagi komen kat bawah. Sebab kadang-kadang pendapat ni tak semestinya betul atau salah. Kalau kau rasa tak orang nak, ambillah pendapat tu. Kalau kau tak nak, ini pendapat dia. Jangan marah. Sabar. Sebab aku rasa kan bila kita bercakap pasal education ni semua, kita tak cakap yang terlampau dalam tau. Kita cakap benda basic je bro. Kita cakap benda basic je. Kau tengah belajar, habiskan belajar. Kau ada peluang belajar, teruskan belajar. Yang mana tak ada peluang belajar, usaha untuk jadi yang terbaik. Basic je bro. Benda yang macam mana mak kau suruh kau buat, samalah macam mana yang kita cuba sampaikan. Bukannya kita cakap kalau kau tak belajar ni, kau dah besar kau nak jadi apa semua bagai. Maksudnya untuk orang yang masih lagi di bangku sekolah, masih lagi di tahap universiti, itulah kita cuba sampaikan. Betul. Tapi orang duk salah anggap, kenapa kau nak paksa-paksa orang belajar? Kalau orang tak belajar, tak boleh berjaya ke? Salah lah tu. Okay, yang belajar betul tak? Dia macam ni tau. Yang aku marah sangat dah. Minta maaf kan. Macam mana kau marah? Muka marah sikit. Jangan thumbnail lah. Kau dah bagi idea dah. Kau dah bagi idea. Okay. Yang aku marah ni, yang cakap tu, okay, kalau belajar, yang belajar pun macam ni, yang tak belajar pun lagi gaya daripada belajar. Okay, here the thing. Hang ambil yang belajar tu, yang tak berjaya tu, hang ambil yang berapa? Yang hang ambil contoh yang tak berjaya. Yang berjaya tak ambil contoh. Yang tak belajar ni, hang ambil yang berjaya. Cuba yang tak belajar punya yang tak berjaya punya version. Faham tak? Dia ambil, tak adil lah. Hang yang tak belajar ni dia ambil the best. Yang 1% punya kalian. Mungkin mak bapak ada funder benda kan. 1%. Yang belajar ni dia ambil yang gagal tu. Ya tu. At least yang gagal tu ada, kalau bandingkan kau, siapa dapat kerja lu? Macam tu je. Kalau hang nak fikir kerja lah. Kan? Maybe Jangan nangis lah. Tak boleh. Aku sorry Dan sebab benda ni aku tak boleh. Maybe Adan pun tak boleh nak justify. Sebab budak tu komen boleh tak justify kenapa kena adakah sambung belajar dijamin dapat kerja. So dia kata adakah kalau tak sambung tak dapat kerja, tak boleh berjaya macam tu. Tak logik lah kan soalan dia. Sebab lain orang lain lah dia punya jalan dia Betul. punya apa orang kata storyline dia berbeza-beza. Kat situ. Betul. Kita nak bagi tak, kita nak sampaikan ni kenapa ada yang cakap ada push belajar. At the end di hujung pelajaran tu kita akan dapat pass yang mana peluang tu
terbuka lagi banyak. Tu je peluang tu. Sebab kita kalau betul nak sekarang ni nak berjaya, kena rebut peluang. Betul. Tapi kalau peluang hang nipis, macam mana nak berjaya? Dan macam cakap tadi, kita faham je bila korang cakap, oh kenapa kalau kau tak belajar tak boleh berjaya ke? Kita boleh je nak borak ke situ. Kalau kau nak borak ke situ boleh je. Kalau kau nak borak ke situ boleh je. Cuma aku percaya banyak yang tengok podcaster ni orang yang tengah ambil diploma, orang yang tengah ambil degree, orang yang tengah sekolah. Sedangkan ada je orang datang kat aku bila tanya, adik ni umur berapa? Darjah 2 bang, darjah 1 bang. Darjah 2, darjah 1 dah dengar podcast. Darjah 3 bang. So kita tahu audience tu kan. So semua di peringkat umur. So tak nak lah bila kau dah cakap, okay bang, kita borak pula, kalau orang tak belajar ni macam mana dia dah berjaya. Kita tak nak lah sampai ke tahap itu. Sebab aku tak nak orang-orang yang dengar ni, yang budak-budak yang masih tengah sekolah ni macam, betul juga abang ni cakap, oh berhentilah sekolah mak, malas lah nak belajar. Tak nak lah macam tu. So kita ambil je lah yang mana kita ambil je yang melurus. Tak nak ambil yang bengkok-bengkok. Yang bengkok-bengkok kita bincang off cam. Boleh. Mai datang kita jumpa, kita borak. Tak, memang betul apa yang kau cakap. Tapi tak nak lah kita borak benda tu kat dalam ni. Itu maksud aku. Dia okey lah, macam bagi aku yang macam, bukanlah kata buruk atau baik ke apa kan. Sebab pembelajaran ni sangat-sangat penting. Kalau yang tak ada peluang ambil pelajaran, tak ada peluang, which is peluang di tempat lain, betul tak? Mesti kena ambil peluang. Ini yang kita marah ni, yang tak nak ambil peluang. Betul. Itu yang kita marah. Bukannya kita main sebarang tembak ke apa. Betul. Kita tak marah pun yang macam jenis dia tak berpeluang belajar tapi dia usaha tu baguslah. Walau apa jua cara lah. Kalau dia tak nak belajar pun dia ada usaha untuk macam belajar sendiri ke, dia buat nak business sendiri ke. Dia ada something yang dia nak buat. Instead of yang jenis malas nak belajar, nak kerja pun malas. Yang ambil sambil lewa, dia macam mula first step kita marah pasal yang result teruk tu. And then kita macam alah, tengok nanti okey lah ni, tak ada apa pun macam ni ke apa. Tapi yang aku boleh percaya is yang kata jenis yang macam yang dia cakap dia punya result teruk tapi dia okey je tu adalah dia dah usaha. Betul. Tapi dia tak encourage orang lain untuk berusaha sebelum result tersebut. Betul. Orang ingat dapat terus macam tu. At least macam walaupun kau dah usaha walaupun result teruk, encourage lah orang-orang yang adik-adik ni untuk berusaha lebih so that boleh lagi berjaya dari aku ke apa ke. Janganlah suruh ikut jejak langkah abang. Sampai terbersin kucing ni cakap, betul kata cicak. Itu saja yang kita cuba sampaikan. Kau faham yang maksud aku kan? Sebab benda tu orang kata Adan dah berkorban macam guys. Korban masa, jiwa, tenaga. Korban apa saja. Suruh orang buat benda baik pun kena marah. Sebenarnya orang kata Raya Haji ni kita selit pasal pengorbanan Adan lah. Cakap. Baik Duk M. Ini baik Duk. Kau menyenangkan. Baik Duk M. Ya. Sebab aku rasa bila cakap pasal Raya Haji ni kan, korban. Bukan cakap lembu je yang dikorbankan. Adan pun juga perlu dikorbankan. Sebab aku tak rasa bukan aku aja bila kau cakap itu kan. Semua ada pengorbanan masing-masing. Betul. Dalam kerja yang dia buat kan. Aku rasa ini kerja yang kau buat, dan aku rasa ini pun salah satu pengorbanan yang kita ambil lah untuk itu. Kita korbankan masa, tenaga dan sebagainya. Especially yang bukan kita, semua lah kan. Semua dalam ni. Dan benda ni bukannya kita mengharapkan duit dan sebagainya pun. Kita tak pernah mengharapkan duit ke apa-apa. Kita buat memang purely, orang cakap apa, khas, meletak jiwa kat sini. Betul doh. Ada tak cakap ada bayar-bayar? Tak ada. Tak pernah. Kau tanya keluar pun dia mana ada podcast yang borak hard sampai macam ni. Macam cakap dengan korang ni, hard to hard. Tak ada. Ada pasal hantu, politik. Kita je yang ada macam one to one session sekarang ni. Apa masalah anda? Ada satu podcast tu nak pandang kamera pun kena marah. Ada. Dia macam kita tengah borak dengan each other kan. Dengan contoh aku guest, engkau host. Itu lepas tu dia macam so saya Farhan Mazlan, kau tak payah pandang kamera, cakap dengan aku je tu. Dia juga macam tu tak sebut nama. Tapi
Aku tak kutuk lah. Tak, tapi mungkin itu cara dia. Itu cara lah. dia. Cara kita cakap dengan kamera sebab kita rasa lebih dekat dengan audience. Kita dapat bercakap dengan kamera kan. Sebab tu audience pun cakap macam bila tengok podcaster ni macam lepak sekali. So lain lah. Selain daripada episod yang ada guest tu lah. Kalau episod yang tak ada guest ni, antara kita-kita je lebih kepada kita borak dengan korang. Macam korang kat depan sekarang ni, walaupun ada 3 kamera, aku memang sangat-sangat appreciate dengan kata-kata korang tu. Thank you so much. Appreciate yang dalam yang siapa DM kau lah, reply komen tu kan. Yang komen kat IG story tu kan. Ya, termasuk kau kak. Aku Dan kau. Aku komen apa? Kau cakap jangan mengajuk tu Dan. Itu dekat WhatsApp. Tak, dekat tu pun ada. Jangan mengajuk Dan. Lepas tu bawah tu baru kau cakap letak pokok bagi nampak ni sikit. Pokok dengan aku sudah letak macam background dengan lagu lagi sedih Dan. Kau pun sama. Kenapa ni? Lepas tu dia macam nak marah asyik. Dia DM aku macam nak marah. Mana komen tu? nak join sekali lah. Tapi Pak ada hide lah. Pak ada hide lah. Lepas tu ada few komen lepas tu pun ada guard yang aku reply. Lepas tu dia tengok aku dah start reply banyak tu. Dan aku hide jangan layan tu budak-budak ni. Lepas tu macam hide Dufan sorry tu. Mesti aku barai sikit. Aku nak datang tolong lah. Nak datang backup. Sorry kepada komen-komen yang telah di-hide tu. Sebab saya lebih nak menjaga emosi si Adan ni daripada bergaduh. Tak ada tuala dengan korang. Walaupun masing-masing ada point sendiri. Bukannya tak ada point. Tapi saya tak nak lah benda tu jadi meleret. Lagi panjang. Lagi kan ada yang backup budak tu lagi ramai. Daripada gangster ke lagi ada yang koyak. Meleret. Kau bayangkan ada orang duk komen. Lepas tu aku reply. Lepas tu dia pun reply. Aku cakap okey lah tak apa bincang kan macam. Lepas tu tiba dia cakap apa tau. Oh tak apa abang tunggu saya colour rambut saya warna kuning. Lepas ni saya reply komen abang. Aku cakap sama-sama. Astagfirullahaladzim. Palat je. Apa kau ni? Saja je bawa benda tu keluar konteks kan. Macam tiba-tiba kau nak kait dengan rambut aku pula. Aku rasa tapi bagi aku lah, pendapat aku lah, walaupun itu aku pendapat ni, kau. macam aku rasa tak layak pun cakap ni, tapi aku pernah macam dalam ibarat 100 komen, satu komen yang efek hang, sedangkan lagi 99 tu bagi benda yang positif tau. Tapi somehow satu komen tu je. Satu komen tu kalau kita invest, kita sakit tau. Betul. Sebab tu baik invest kat 99 komen. Oh, kita pernah cakap dah benda ni sebelum ni. So jadi sebelum kita kawan lagi, memang kita implement pun benda tu. Tapi macam mana boleh? Sebab Imam Muda Ashraf sendiri yang nasihatkan dekat kita orang. Sebab kita orang pernah tanya depan-depan tau. Maksudnya kita orang pernah dalam satu talk sekali, ada ustaz kan, kita orang jadi guest. Depan ni semua student ni, student UiTM. Dia macam ada satu show lah pasal social media. Kita orang di-invite jadi guest. So juga kita orang alang-alang kan ustaz kat sini kan, dekat show pula kita ngadu lah ustaz. Ustaz macam mana orang komen macam ni? Padahal benda ni okey je kan. Yang lain setuju je. Lepas tu ustaz komen, ustaz reply macam cakap lah. Kenapa nak tengok dekat satu komen negatif sedangkan ada 100 lagi komen positif kan. Tapi itulah ada ni quite orang kata nak jadikan cerita hari tu jangan tarik. Ini berbalik pada kita punya episod minggu lepas tu lah, yang pasal sekarang dah menua. Kita dah start terasa dengan benda-benda macam ni. Belum lepas ini future. Minggu depan tu. Tarik balik. Mungkin sebab salah satu mungkin masih makin makin menua. Sebab dulu aku ingat lagi aku pernah cakap dekat Adan, pernah cakap kat Pan, kita tak payah baca komen. Tapi sekarang aku baca, aku sakit hati tu. Oh kau lebih kau suka reply pula tapi aku pula aku rasa aku dah orang kata immune lah. Aku dah jadi kau lah. Ya tu. Thanks Dufan. So aku lebih suka delete, aku lebih suka block, aku lebih suka hide komen tu daripada aku engage dengan dia. Lebih baik aku reply komen-komen yang murni dengan ChatGPT yang panjang. Tapi itu aku murni untuk kau. Aku harap sangat korang jangan anggap macam Pak An nak ambil jalan mudah aja. Tapi aku rasa Pak An reply tu dengan ada dia punya prompt. So datang dari hati juga. Jalan susah tau tu. Dengan padahal boleh je komen biasa kan. Dengan RM99 sebulan. Saya gunakan habis baik tau. Bodoh aku pakai siap.
Beli kat function sebab dia nak letak gambar dia sebelah Jisoo. Jangan dia cerita. Tapi aku punya prompt macam reply komen ini dengan reply komen ini versi panjang dengan dengan ucapan terima kasih, penghargaan, versi apa kata heartfelt. Versi menyayatkan. Versi menyayat hati berserta doa. Wow. Prom boleh tak lepas ni kalau kau buat macam tu, at least kau buang those dash kan. Itu lah aku untuk bila dia keluar tu, untuk next prompt tu aku cakap buang simbol dash dan campur adukkan Melayu dan Inggeris. Baik tu. Aku pun pakai ChatGPT. Tapi tak payah bagi tahu dia orang. Yang betul doang. Dia orang tak kisah pun, yang betul doang. So aku bila kau cakap bila makin meningkat umur tu kan. Sebab sebelum ni yang masih SPM tu, kita kena lagi teruk. Dan aku reply semua bang. Aku reply semua YouTube pun aku reply, TikTok pun aku reply. Semua aku reply. IG pun aku reply sebab IG tak banyak komen. Time tu kental lah. Time tu kental teruk bro. Time tu aku pergi bercuti dengan wife aku tau. So kita orang tidur dalam kapsul. Kecil je kan. Sebab kejap je kan. Tak lama pun kan. You asal tak tidur lagi ni? Sabar kejap. Alamak you tak lihat dalam ni panas lah. Keluar pula. Satu reply. Itu sebelum ChatGPT itu sendiri bang. Itu semua ChatGPT tak ada. Time tu ChatGPT tak ada. Lepas tu aku macam alamak penat ni. Harid tolong Rid masuk kejap. Komen yang mana? Yang ni. Masuk. Kita army. Time tu kat mana? Dekat YouTube. Semua platform aku reply. YouTube, TikTok, Instagram. Semua. Sebab Facebook tak ada. Sorry. Semua aku reply. Tapi yang kali ni pula dia macam tak banyak pun. Sikit-sikit je kalau nak dibandingkan dengan SPM tu. SPM tu banyak bang. Beribu bang aku reply sebenarnya kan. Tapi betul lah macam kau cakap dia bila kau makin ni emosi kau dah start tak ni. Kau dah start ni. Kau rasa macam tak best. Dan aku faham kenapa kena tengok satu komen sedangkan ada 100 komen yang lebih baik. Entahlah mungkin kadang-kadang sebab aku tak pernah, aku jarang kot bercerita dengan orang dan ada setengah orang kan suka luahkan dekat IG apa semua dan diorang suka bila dapat feedback yang baik tu kan. So bila aku tak pernah luar, tapi bila aku cuba benda tu dan feedback yang baik yang aku dapat, aku rasa okey lah. Tak pernah sebelum ni? Aku tak pernah. Aku tanya Rid, Pak An, mana aku pernah meroyan dekat IG? Story tu kan? Tak pernah kat Twitter. Tak pernah kat Twitter pun tak pernah. Paling pun morning dia gambar dia selfie dekat cermin. Time tu belum kahwin. Nanti dia belum kahwin. Selepas kahwin sama je. Ya ke? Cermin coffee morning. Kena try dua yang hitam tu lah. Bukan yang hitam tu jangan. Yang morning tu. Kau try yang morning tu. Banget barai tu. Kau buat coklat manis sebab apa dia aku kena maki tau. Jangan cakap aku tahu siapa. So okay je lah kan. Dan aku rasa inilah juga antaranya pengorbanan semua yang ada dekat sini kan. Nak kena hadap benda-benda tu. Kau ingat kita orang tak sedih dan tak ni ke nak kena hadap benda-benda tu kadang-kadang. Of course ada time yang kita pun down. Ada yang Pak An down, ada down, M down, ni down. Yang macam kita nak tengok feedback yang baik-baik kena macam ni. Tipulah orang tu tak koyak ke tak ni kan. Cuma maybe itu adalah pengorbanan yang kita ambil bila kita dah start buat benda ni. Sebab Pak An pun cakap tiap-tiap episod kita suka baca komen korang. Kita baca komen korang. Dan jangan tak lupa juga kita ni sebenarnya memang bertanggungjawab atas apa yang kita cakap. Kalau kita salah tolong betulkan. Itu je. Cuma beradab cuma dalam bentuk adab kalau boleh. Ramai je aku cakap kadang-kadang kan. Dia pun ada lah diorang komen yang Harid cakap pasal perang tu. Kan ada yang cakap salah. Okey je. Kita pun cakap tegur salah lah kan. Kita tahu kita salah faham, kita salah sangka ke apa kan. Kita bukanlah kita betul, kita salah. Kita just cakap apa yang kita tahu. Kita pun ada limitasi juga knowledge yang kita tahu kan. Mungkin ada orang yang lebih baik ilmu boleh komen. Lepas tu itulah macam kita orang selalu cakap lah. Kita orang jangan lupa komen di bawah sebab kita orang suka baca komen korang. Jangan dia jadi kita orang benci pula baca komen korang. Kita tak nak ke situ. Betul. Dan tapi ada satu komen ni Dan. Jangan mandai Bukan satu episod. Ada satu episod tu masa kau tak ada kan, yang kita orang je. Ada orang komen tak best tak ada Adan. Betul. Itu pun macam faham. Aku komen tu masih ada dan aku reply je guna chat. Tapi
Dia tak reply balik. So ini jawapan dia. Apa soalan Kita dia? cakap Apa soalan dia? tak, soalan dia dia komen macam dia kata tak best tak ada Adan. Maksudnya satu episod tu dia kata Adan tak ada, tak best. Tapi Aku baca tu yang tu. thank you dah. Thank you doh. Fahami ini bahawa kesian juga dekat yang lain-lain yang ada dekat sini yang sudah orang cakap Berjasa. Menghabiskan menjangkaui umur usia. sudah mengisi masa untuk orang kata menemani korang walaupun masing-masing ada komitmen masing-masing. Ini macam M ni kena booking. Yang awal tu. Kena booking awal. Adib kena bukan minta izin Adib, minta izin mak dia sekali. Harith dengan dia nak kena plan in future pasal anak dia, pasal anak lah, macam mana nak bahagikan anak dengan podcast lagi. And then bila Adan tak ada je, terus tak best, tak ada Adan. Sampai hati kau cakap macam tu Dan. Aku dah cakap pun. Bukan aku, Adan. Aku tak cakap pun tau. Aku diorang tak suka aku, diorang pula ajar aku. Tegurlah Fik tu, Fik Adan ni. Sabar. Adan. Tegurlah M tu sebab M ni. Tegurlah Adib tu sebab dia. Kau tapi tak pernah tegur aku tau Dan. Tegurlah Adib tu. Tegurlah Pak tu. Dia baik. Tapi bukannya di sini, bukannya kita orang tak baca komen-komen yang membina, komen yang adalah baik tu siapa Amril kot yang dia tulis yang baru ni, dia kata kalau Adan kalau burn out ke apa, kalau yang lain-lain pun kalau burn out take time untuk bercuti ke apa ke, tak apa, kita orang faham lah apa semua. Tapi yang best tu irony-nya bawah tu komen kat bawah tu, bang buatlah podcast seminggu 2 kali tak puas. Ada. Dek kalau buat seminggu 2 kali dek, kena buat 8 episod satu hari dek, mampu Bisyang Mat. Kita duduk dah jauh sekarang. Aku ingat nama dia D. It's me D. It's me D. Hey, it's me D ni gang. Aku cakap dia boleh. Aku dah reply dah pun. Boleh kalau nak podcast minggu 2 kali. Actually sehari sekali pun boleh. Tapi contoh kalau macam kita satu podcast sejam kan. Satu episod aku satu hari aku upload 10 minit je lah. Let's go lah. So dia ada part 1, part 2, part 3, part 4. Senin, Selasa, Rabu. Defeats the purpose orang cakap. Kata nak setiap hari, tak cakap pun nak sejam sehari. Tapi janganlah minta sejam sehari. Kena beat yang sejam sehari tu. Jadi diorang ada idea, okay bang saya nak sejam sehari. Ya, tapi tak payah minta sejam sehari. Tak dapat lah. Tak dapat lah. Lain lah kalau tiba ada funder cakap aku ada 18 juta untuk kau, boleh tak buat sejam sehari? Boleh. Kita orang semua berhenti kerja. Kita tidur je rumah Pak An ni. Dengan bini-bini aku bawa. Aku besarkan lagi rumah Pak An ni. Renovate ni, letak berapa banyak bilik untuk kita orang. Setan 18 juta kita buat tempat lain gila. Tambah lagi kat sini. Apa yang nak besarkan semua ni? Rumah sewa. 18 juta. Aduh, hai. Apa point aku is tadi bukannya kita orang tak baca komen-komen yang murni, yang juga komen baik-baik tu kita orang semua baca, cuma tak menantangkan untuk reply. Tapi komen-komen yang jenis orang kata menjatuhkan, mengganggu moral, mengganggu jati diri, tuan ni kalau boleh elakkan lah. Sebab kita cakap pun kita sudah cakap sebelum ni adalah safe space antara kita orang, sesama kita orang sendiri, dan juga untuk korang juga. Just untuk teman korang masa memandu ni. Aku tahu ni korang tengah balik kan. On the way balik kampung Raya Haji ni kan. Dengar ni. Pada siapa yang tengah buat assignment ke, tengah buat kerja ke apa ke, ni just teman korang je. Tak ada orang kata right or wrong pun dalam podcast ni. Kita tak ikut guideline yang sebetulnya pun. Kita just macam korang anggap lah macam ibarat tengah lepak dengan member kat mama kan. Kita orang lah member, korang lah member kita orang. Sebab korang mesti akan ada satu benda yang contoh lah kan. Korang pun semua pernah belajar jauh kan. So korang mesti ada rasa macam homesick, nak balik rumah apa kan. Ambil lah contoh YouTube ke ataupun apa saja entertainment show ke apa ke kan, yang korang tengok untuk ubatkan luka korang daripada rasa homesick tu. Untuk distract lah. Masa macam
daripada tiba-tiba rasa nak balik dengan gelak rasa tak balik. Macam kau ada tak? Kalau kau buat apa? Ada. Kalau aku masa aku belajar dulu aku tengok One Piece. So maksudnya kau macam dah balik buka One Piece dah hilang. One Piece. Aku tengok One Piece tau. Bukannya aku homesick, tapi macam aku macam sebab selalunya nak balik ni perlukan modal yang tinggi tau. So aku macam prefer better aku tak balik lah. Sebab kalau yang aku tak balik tu macam balik seminggu. Balik seminggu modal tinggi. So macam better aku stay lah seminggu. Pilihan seminggu tu kan semua kat balik One Piece aku suka. Aku dengan member ada few orang je, jadi bosan. Cafe buka. One Piece lah. Kita orang duduk kat luar. Belagak je. Banyak duit. Bukan. Yelah, aku tanya kafe kat luar tu buka ke tak? Kedai makan lah. Buka okey lah. Kedai makan. Bukan kafe, kedai makan. Yelah. Macam tu je lah. So memang jadikan apa? Kira segmen tu aromaterapi kau. Dulu tak banyak podcast kan. Dulu tak ada podcaster tu. Nak kita tengok. Korang nak buat podcaster ni kira bersyukur lah. Minta 2 kali pula seminggu. Aku kan, aku tengok ni Family Guy. Tapi dah tak ada kan Netflix lah. Masa sekolah dulu kan. Dulu ada kan, sekarang dah tak ada kan. Lepas tu aku tengok apa kita tengok? Alah, download banyak tu. How I Met Mother. Ni dulu ni. PewDiePie. PewDiePie bukan download ke? Tak, YouTube lah. PewDiePie. Alah, Ryan Higa. Dengan Smosh. Masa-masa dia orang baru naik. Shane Dawson. Masa tu lah dapat. Wong Fu tengok Wong Fu. Aku pernah jumpa tu orang Wong Fu. Tak payah kau mengaku lah macam tu. Siapa? Mesti bukan dia kan, mesti member dia kan. Member dia tu memang selalu datang. Oh yeah, lepak anjing lah. Anjing buat. Tapi internet pun laju juga Laju. Dia ada time dia. Aku internet student punya. Gaduh Memang gaduh lah ramai. University pergi blog YouTube tu. Apa? Tengok apa? Aku tak tengok, aku makan. Aku nak cerita ke my best feeling kalau aku nak mengubati rindu, aku makan benda spesifik tau. Burger Ramly. Tak kisah kau make sure. Comfort food. Maksudnya kalau hang sedih Burger Ramly, kalau hang happy Burger Ramly. Kalau hang lapar Burger Ramly. So dia Ramly saja. Dia tak ada sos cili, tak ada apa. Ini untuk mengubati homesick tau. Burger Ramly. Kau buat gaya macam belajar kat Europe tu. Damn, ada kafe kat bawah tu. Tapi kau lapar pun kau makan Burger Ramly. Oh damn. Kau kat Melaka je pun. Aku tak ada. Aku just mengobati rindu aku lah. Kau tak homesick pun lah. Tak homesick, dia boleh balik. Kau lapar itu je kau tahu. Mulut kau jaga. Aku akan macam kau nak kill the time, you know. Takkan nak makan yang kill the time. Ya doh. Tengok pandang aku lah. Faham. Homesick. Okay, kalau pada tu pun aku call mak aku. Serius lah kau muktamad jawapan tu. Lock lah. Banyak komen ni. Banyak komen ni. Nampak komen kat sebelah ni. Asyik makan je. Burger Ramly. Betul cakap. Memang ada lah. Muktamad kita pindah ke Harid. Betul Okay, kalau tengok cerita kan. Kalau tengok cerita aku tengok macam Chef lah selain aku ada chef movie baru lah. Ada member yang ada supply movie banyak. So macam pakai torrent torrent tu. Aku tak tahu itu memang Pirate Bay. Pirate Bay. So macam dia bagi supply banyak. Tengoklah movie tu. Masa Avenger lah apalah masa tu. Time tu dah ada Avengers Aku tengok aku movie enthusiast. Apa time tu? Aku semua movie aku tengok. Kau kira macam enthusiast. Kau macam level-level Zaf vlog lah. Zaf vlog punya. Aku Zaf vlog before 10 tahun sebelum Zaf vlog tu wujud. Damn. Kau Zaf vlog tapi tak buat vlog. Kau Zaf je. Aku kat bilik macam tak ada orang lain aku shoot. Zaf vlog tak buat vlog, dia buat review kan. Tukar nama tu Zaf vlog. Zaf vlog buat Zaf review. Red, kau buat apa nak kill the time homesick dulu? Aku akan pergi bilik Pak An. Kau tak pernah pergi bilik aku kan? Engkau tak kawan lagi time tu. Kau boleh kawan dengan aku. Red, datang bilik aku boleh kiri jari tau. Boleh tak banyak ke? Tak banyak. Tak banyak. Dia kelas lain. Kelas lain. Timing lain lah. Dia banyak kawan lain. Faham. Tapi homesick masa dekat PKM mesti lagi teruk.
Packcam buat apa je hang? Beli buat phone tak ada kau tahu. Kau nak tengok apa? Tengok Kau rindu main M16 lah kot. otak kau. Tak dia kau ingat. Tak main M16 tu Boleh main macam tu Tak je. boleh gila. Aku ingat contoh bosan Asia tembak tu. Aku masuk apa tu? Macam bosan mana beli store ambil M16 betul. Relax tau siapa. Lepas tu datang orang kan. Dah habis tembak ke? Maghrib. Ambil grenade. Grenade lah. Ada grenade ke? Tak tahu mana tahu. Tak ada bodoh. Mati budak Ambil M4 lah apalah. Tak ada. Aku rasa aku lebih kepada bersukan lah. Aku main basketball. Sialah, dia punya cara nak release homesick dia semua handsome saya main Apa yang basketball. handsome Kau main siap? basketball sial. Memanglah aku main dengan dia apa. Tengok. Kau main kau? Aku tengok movie. Ni makan lagi bodoh. Sila komen di bawah tembak apaan. Poin aku ni main basketball tu, handsome tu. Okay. Betul macam orang datang kat kau kan. Tiba-tiba tengah main basketball datang. Kau okey tak? Aku homesick lah. Kau jangan homesick. Bapak handsome je orang tengok. Macam basketball kaki main bola. Jangan Adib. Kau ni Kau buat apa tu? Aku homesick tu. Kau macam lapar je. betul lah bodoh. Aku tukar Kau cut lah part tu. Tadi okey dah. Comel dia. Cuba. Lepas tu tiba orang datang. Mesti dia homesick tu. Tak, tadi makan angka. Rangka yang biasa. Serius lah. Main tu je lah. Itu je lah. Kau tak ada macam tengok movie ke? Aku tengok juga movie. Aku tengok How I Met Mother. Macam tu. Tapi homesick dekat masa tu dekat mana? Pelis. Foley. Poli. Tapi umur-umur macam tu ada homesick ke? Ada. Dah lah lepas SPM. lah. Ya doh. Baru lepas sekolah. Aku masa asrama. Aku ni betul-betul Asrama. How I Met nak lagi Ni rumah. masa kat Mesir tak homesick. Tak mesti sebab ada abang aku. Tak best lah. Tak cik. Asrama kat mana? Asrama aku dekat Penang lah. Tamat Tok Bedu. Hang duk Penang, asrama pun kat Penang. Apa yang homesicknya? Penang bukan je Perlis Sandi. Tapi Jauh. dalam pulau. Aku Penang ke belah atas tu. Dekat Kuala Batas tu. Sejam lebih. Budak kecil kan. Umur? Aku rasa time tu 13 kot. Ya, homesick lah kalau time tu. Aku tak boleh. Itu nak ni. Hantar mata kembung sebab apa? Menangis tau. Yang bodoh. Tak ada. Ya. Tak serius Tak aku. sembak pun. Dulu sampai cikgu aku panggil cry boy. Cry baby. Cry baby. Aku mengamuk betul lah. Aku Tentu kau menangis. mengamuk pula. Bukan mengamuk tau. Sekarang aku fikir siuk tu. Cikgu tu bully aku siuk. Kau dah jadi angry boy. Dia cakap sini cry boy. Baca. Dia cakap wake up cry boy. Baca Quran. Cakap English Dia macam cikgu ustazah tau. Dia panggil cry boy bangun. Budak tu kan. Kena mentally bully. Aku macam Bully mentally. aku tentuan. Menangis. Betul-betul Tapi cry serius boy. juga lah. Tapi homesick shit lah tu. Ya. Betul tak suka asrama. Betul aku belau. Tapi budak kalau lagi. kat Perlis pun aku rasa agak teruk juga sebab macam Perlis kan pada masa tu tak banyak benda langsung Tak pun. cakap banyak benda lah. Kau kat KL tiba-tiba kau kena pergi Perlis Ya. jauh shoot 6 jam bye. Paling best pun dulu kita tengok KLCC kan. Lepas tu sampai sana Simat. Tengok. Kan ada damn. menara Perlis tu. Kemudian menara Gaan. Tak ada, itu kat Alostar. Itu Kedah, menara Kedah. Aku confused Itu Alostar. Perlis menara pun tak ada. Oh ya ke? Wayang pun tak ada. Wayang pun tak ada. Ada pun Timah Tasuh. Ataupun apa nama Yang susu paling panas tu. Roundabout tu. Apa nama? Ipoh. Bukan. Ipoh. Bukan. Itu Ipoh bro ni. Wang Kelian. Wang Kelian. Yang Kelian Kempang kan? tu Yang tengah-tengah tu. Oh shit. Betul? Nak ke Padang Besar tu. Tapi Berapa kali dah Pan pergi situ. Takkan nak Google ke? Damn, aku pun Sebab dapat. tu Google Map. Sebab itu Aku rasa Wang Kelian. Pak An bawa aku. Oh ini tempat paling panas. Masa tu dia tulis 40. Ui panas tu Pak An ni. Tapi aku macam ini serius 40. Betul 40. Tapi 40 tu ditulis pakai cat. tak tukar lah. Yang dulu punya 40. Itu dia cakap paling tinggi pernah reach 40. Tu yang dia tulis 40. Cuping. Cuping telinga sini. Ni Subang. Tapi tak payah pergi cuping pun nak pergi tempat paling panas. Duk sebelah deep je. Sebab apa? Sebab aku panas. Tak sebab Kau hot. panas betul tengok muka kau. Itu kau yang panas. Tapi kan
Apa? Tapi aku rasa Adan tak homesick sangat. Dia ada awet kat sana. Aku ada. Yeah, dah. Cakap orang. Kita teruskan. Kau dah handsome doh, homesick. Kau habis. Tak. Kobe pun duduk lagi masa tu. Aden seorang tau. Ni. Sabar. We don't talk about Bruno. Sabar. Tak nampak. Sorry Darit. Beli kat dia kan. Ya ke? Mana dia lah? Arit. Gila Arit kau. Gila Tak kau lah. main basket tak ada keliling pinggang. Satu je lah aku nak cakap. Arik kalau main basket macam Sini lah Arit. Bunyi kaki kan. Lepas tu dia kasih dia buat dah macam tu dah masuk kan, dia rehat kan macam homesick lah. Awet kat sebelah kiri kanan. You homesick ke? Wow. You homesick ke? Apa perasaan dia Arik? Tak ada doh. Kau percaya cakap bohong Betul, bayangkan perempuan tengah lap-lap peluh kan. Nampak adik kat belakang. Yang kau awak tu. Sama tak? Bagai lah aku menyesal ni cakap. Patut aku dengar masuk. Kau tengok dia tu. Kau homesick ke? Kau homesick ke? Kenapa dia punya homesick macam tu, kita homesick macam ni? Gila doh. Aritnya homesick. Style lah. Dia punya homesick pun handsome tu. Tak ada sebab dulu aku kat KL aku selalu main tiap pagi aku akan main basket. Kau tengok main basket pagi. Gila doh. Vitamin D mah. Umur tentu lah. Tentu habis sekolah. Yelah 19, 20. Habis sekolah Yelah 19 ke 20? 18, 17. 18 Oh 18. Maksudnya memang habis sekolah tu anda start main basketball lah. Masa sekolah aku dah start main. Gila break kau lain macam Lain macam pagi-pagi main basketball. Kau rasa kiri kanan awet? Mana homesick ke? Tak ada ni. Kau ada awet kau tahu tu. Sekarang jadi bini bangkai. Aku masa SEM 1 mana ada awet. Dia paling kuat pun kau akan homesick pada SEM 1, SEM 2 lah. Betul lah. SEM 1, SEM 2 tu kau homesick. SEM 3 sebab dah kau tak ada balik kawan lah. lagi. SEM 3 dah tak nak balik. SEM 4 dah suka dah duduk sana. SEM 5 nak extend. SEM 6 repeat lagi. SEM 7 jadi fancy. Tak ada mana repeat, tipu je. Sikit lah Hari tu yang masa aku pergi perhentian Marriott Hotel dekat perhentian tu, terserempak dengan beberapa ex-student politeknik. Oh damn. Arau. Best kau? Tak, dia macam Dia kerja sana? Super junior kita. Sorry. Negam baby. Dah habis. Kau makan burger Ramli kau sekarang? Oh, dia kerja dekat restoran dalam hotel tu. Budak hoket ni. Hotel catering. Aku cakap kat dia, hotcat hotcat. Damn. Dia dah evolve. Dia diploma ni apa halal food. Dia chef. Halal food. Diploma in halal food. Dia panggil hoket dik. Tapi itulah dia cakap kat aku, saya pun poli dulu bang, semua ni. Macam PTSS Bendonia guys. Sampai ke Langkawi Terengganu. Langkawi. Sampai ke Terengganu Mendonia. Aku kalau homesick aku tengok Running Man dulu. Running Man. Aku belajar tengok Running Man dengan Lee. Baru aku belajar. Aku homesick tengok Running Man. Macam nak nangis je aku akan tengok Running Man 5-6 episod satu hari. Running Man masa tu best tu. Best teruk tu. Dan kau takkan ingat pun. Tiba-tiba kawan kau macam Don dan terus makan. Jom. Dah lupa dah nak balik rumah tu. Lagi pun aku rasa itulah macam kalau setiap minggu ada kan episod-episod baru kan. Itulah yang menemani kita setiap minggu. Dah lama dah sejam kan. Sejam. Kau ada stok banyak 300. Sejam setengah. Kenapa kau tak ajak aku dulu Apan? Sebab kau Sebab kau main basketball. Ada orang lah. Kau macam Angga Michi ada tu. Dia kat sebelah makan burger Ramli. Kau mana nak layan aku masa tu? Mana nak layan? Kau tak nak aku jawab kan? Tak payahlah. Kan kau nak aku jawab? Tak apa, tak nak. Aku boleh jawab sikit. Tak nak aku. Macam tu lah. Tapi so itulah juga yang kita cuba bagi dekat korang, yang kalau korang rasa benda ni membantu bila korang homesick ataupun korang tengah stres ke. Sebab aku percaya sampai sekarang aku still tengok Running Man kalau aku bosan. Betul. Stres ke apa. Cuma sekarang dah boring sikit. Boring sikit lah. Dah tak ada Lee Kwang Soo kan. Dah tak ada Somin. Tak ada Somin.
So ni komen ni sama lah macam yang komen tadi, tak best, tak ada adan. Kau ni tak baik kau cakap macam tu. Kau pun tak baik tak cakap macam tu. Aku still tengok. Aku pun tengok lagi. Aku cuma cakap yang dulu. Ya. Dah lah tu makan Ramli. Aku dengar kau punya. Oh, Fik tak ada kat sini, kau tembak aku. Sebab salah cakap tadi kan. So benda yang sama kita nak buat untuk diorang juga kan. So aku rasa benda tu benda yang baik yang kita boleh buat untuk korang. Dan kalau rasa benda tu berikan kebaikan, kita syukur Alhamdulillah lah. Itulah orang kata berbalik kepada pengorbanan. Pengorbanan. Sebab kita buat pun kita suka. Betul. So, kalau boleh bantu, apa salahnya? Betul tak? Betul. Kalau boleh membuatkan korang rasa benda tu lega untuk korang dan boleh larikan korang daripada masalah depression. Betul. Sebab aku rasa benda tu dah memang terbukti. Bukan terbukti yang aku rasa kita punya podcast ni boleh bantu depression. Bukan. Tak cakap macam tu. Aku tak cakap macam tu. Orang yang bagi aku feedback yang cakap macam tu. Betul. Ada testimoni lah. Ada testimoni. Aku dapat banyak dekat 5-6 komen. Dulu saya depression, yang saya hampir bunuh diri. Ada. Aku tak tahu korang ada dapat ke tak. Ada kan. So ada yang komen, bang dulu saya hampir bunuh diri. Saya tak ada tujuan hidup saya. Tapi bila saya dengar podcaster, saya rasa lebih ada tujuan untuk buat something apa semua. Padahal aku cakap kita borak tai je bang. So macam mana tai tu boleh bawa tujuan kau ke arah hidup. Betul. So aku akan bincangkan lepas ni, kita kena borak lebih pada tai. Seram lagi kat situ. Sebab at least kita tak tahu benda tu boleh membantu orang. Betul. Contoh macam kita pernah cakap pasal SPM sebelum ni kan. Dan masa result SPM keluar pun ramai je yang DM, abang terima kasih sebab abang ni siap tunjuk result kat aku. Abang saya dapat 6A. Abang saya dapat 5B, okey ke bang? Abang saya dapat 5C. Macam okey tu. Abang dulu saya tak pandai buat admaths, tiba abang maki kat orang kat dalam tu. Saya terasa saya dapat C. Saya dapat admaths susah kan. Saya dapat C, saya dapat ni. So aku suka lah dengar benda-benda macam tu kan. Kadang-kadang kita rasa kita nak buat benda tu untuk bagi kebaikan dekat orang, tapi kadang-kadang kita tak tahu benda tu sampai ke tak. Tapi rupanya sampai. Alhamdulillah kan. Saya dapat A, saya dapat C, saya dapat B. Aku rasa mulai sekarang aku akan bacalah komen-komen tu. Tapi baru sekarang Dip. Jangan Dip. Jangan ni. Nanti kau akan banyak makan burger Ramli. Bodoh lah. Dia tak homesick lagi. Tak, benda tu akan membawakan dia nak cari Ramli. Aku takut gerak makan, takut sick je ni. Bila kita nak mana ni? Tapi macam tu lah. So sangat-sangat berterima kasih. www.youtube.com/stepproduction. Apa-apa pun thank you. Thank you so much guys. Thank you so much. Thank you. Jadi kita doakan supaya Adan kata lebih kuat. Okey je. Aku nak cakap terima kasih juga dekat orang, sebab aku rasa komen yang dapat tu bukan hanya untuk aku, untuk korang juga semua. Betul lah. Janji. Banyak gila kita gangster ada dekat belakang korang terus je buat, tak apa, diorang tak faham sebab diorang adalah pendengar-pendengar baru. Kita orang yang dah lama-lama OL otak-otak ni. Sorry. Sorry Fan, maafkan aku. Korang yang dia kata kita semua pendengar lama, kita faham je karakter masing-masing. So aku sangat-sangat hargai dan aku sangat appreciate. Memang 2 minggu lepas aku agak koyak, tapi dengan komen-komen yang baik daripada korang, sangat-sangat membantu aku. Dan aku harap kebaikan yang korang bagi dekat aku akan balik kepada korang, bukan hanya untuk kita orang, kepada korang semua juga. Alright, mungkin sampai situ saja. Silakan Fan, kau punya outro. Jadi terima kasih kepada anda yang sudah menonton daripada awal hingga habis. Jangan lupa kepada yang dah lepas premier ni, jangan lupa tinggalkan komen-komen yang beruni di bawah, sebab kita orang suka sangat-sangat baca komen. Kita orang suka sangat baca komen. Lama tak buat. Saya suka senario kan? Bukan. Afli Syauqi. Mata ke atas tangan di bahu, mata ke atas. Adib. Tak, kita suka sangat. Mana yang menang tangan tu saya akan reply lah dengan menggunakan hati sendiri. Terima kasih kepada anda yang sudah join membership Gangster. Kepada anda yang dah join, nama anda akan menjadi warna hijau. Ada logo Stir di sebelah nama korang, dan juga korang boleh gunakan emote yang eksklusif untuk digunakan dalam live chat ataupun di ruangan komen di bawah. Siapa yang berminat hanya dengan RM5 sebulan, boleh tekan link yang berada dalam description di bawah. Alright. Selain daripada YouTube, anda juga boleh dengarkan di Spotify, sebab di situ anda boleh vote token siapa yang paling comel. Dan busana kita disponsor oleh sendiri. Busana kita busana saya disponsor oleh AQ.
Busana saya ditaja oleh Bulan Bintang. Busana saya ditaja oleh Katam. Bulan saya Katam, WW Katam. WW Katam. Busana Katam juga. www. Katam. Awak nak cakap apa ke? Bulan Bintang. Jangan lupa untuk mengundi podcaster di Gempak Most Wanted Award 2025. Kita berada di dalam kategori program digital tergempak. Anda boleh mengundi sebanyak 10 kali sehari untuk kita terus merealisasikan hashtag Naik Stage Lagi. Percaya pada diri dengan harapan dan keyakinan. Alang-alang ni kita nak tanya sikit lah kepada pendengar-pendengar ni kan. Kita bagi dia orang vote lah. Setuju ataupun tidak untuk kami di podcaster untuk meneruskan borak pasal tai selepas ini. Anda yang menentukan. Kau tahu kan? Aku akan setuju punya. Anda yang menentukan, guys. Boleh ke buat poll masa premier? Boleh? Rasanya boleh. Tak ingat lah. Tapi dah lambat. Dah hujung-hujung. Tengoklah result kat atas ni. Jadi Selamat Hari Raya Aidiladha kepada anda yang mungkin tengah mendengar kami semasa memandu. Berhati-hati di jalan raya, ataupun mungkin anda yang mendengar kami semasa masak sup tulang, sup daging, rendang, sup gearbox, burger Ramli. Semua sup je. Dagingnya apa mana? daging goreng tepung, ataupun yang tengah membelah perut lembu sekarang ni, melapah. Berhati-hati. Dan yang pulang ke kampung pun berhati-hati di jalan raya. Dan yang pulang balik ke KL also berhati-hati di jalan raya. Thank you so much guys. Kami sangat hargai komen-komen yang sangat memberasakan daripada anda. Selamat Hari Raya Haji. Jadi kita jumpa di podcast yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ciao. Adios. Selamat Hari Raya guys. Peace out. Dan kenapa dia macam nak handsome je? Macam nak handsome je. Dia tengok muka dia. Aku tengok audience yang tengah tengok. Sebab kan kita macam interact dengan diorang. Selamat Hari Raya guys. Maaf Zahir. Kau cakap dengan aware je. Korang akan Semua sini pan. Kau macam explain lah dekat diorang. Tapi kau kena macam dekat lah. Macam explain. Jangan dekat sangat. Tu dekat sangat. Tapi ambil mic. Baru suara tu macam dengar kau macam macu sikit. Kau pandang kamera. Okay, ambil mic. Pandang kamera. Tepat ke kamera tu. Tepat je. 1, 2, 3. Pandang tepat kamera tu. Selamat Hari Raya guys. Kan, kami mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batuin. Mana hajinya? Haji. Mana haji ya? Haji. Tu lembu ke haji? Selamat Hari Raya semua. Jangan, mana ada orang Raya Haji bayar zakat? Raya Haji tak bayar zakat kan? Ya tak dengar. Dah adanya mic tu masalah masalah. Okey, sama bunyi burung gagak. Bukan gagak je tu monyet. Dia gagak macam ni. Itu bukan bunyi burung gagak. Seagull. Wow. Di pondok kecil, di pantai ombak, berbuih putih, beralun-alun. Ingat adikku sayang, you memang sangat cute. You
Indah permai bumi kita, lihat sungai yang mengalir, lihat ombak yang berdesing. If I could write you a song to make you fall in love, I will already have you up under my arm. I use all of my tricks. I hope that you like this, but you think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your faces. You wear them around like you're cooler than me. And you never say, hey, oh, remember my name. It's probably cause you think you're cooler than me. You got your highbrow shoes on your feet, and you wear them around like the name shit. But you don't know the way that you look when you said make that much noise. Shh. I got you. Naik kereta Batman, tengok Adib. Kau kan suka Batman. So naik Humvee. Lepas pada session naik kapal terbang, roket. Ada musuh kat depan, tembak. Lepas tu dia kena tembak pula. Wow. Parachute sampai bawah. Allah, layu. Ini cerita kau, cerita aku macam ni. Jadi Melayu. Okay, dia mula dia naik kereta Batman. Dia kata Batman. Oh, kereta Batman tu pakai nos. Betul. Ini mesti engine Mira ni, confirm. Engine Mira. Bukan. Transformers. Lepas tu cerita dia ending lebih karik lah. Lepas tu macam Mayday. Kata bang tu dia nak rosak. Lepas tu dia eject. Oh lain macam ni. Dia tak ada tembak. The end.